satu tahap yang kita macam bangun tidur, buat kerja yang sama, malam balik rehat, esok benda yang sama setiap hari, 30 hari kerja tanpa cuti. Nak beli barang tu saya terpaksa lah gadai dulu saya punya barang kemas semua. Sedih. Gadai dulu barang kemas semua untuk beli barang. Jumpa main Amazon ni mula okey lah, profit dapat, semua dapat. Lepas tu bila dapat jumlah yang dah, contoh USD yang dah banyak, diorang minta legal lah, minta kita punya bayar denda. Tapi bila saya tengok eBay ni, saya tengok dalam feedback orang lain yang dah percaya, saya rasa macam aku boleh buat lah. Jadi saya macam why don't I try. Saya ni orang yang jenis introvert, yang tak suka berdepan dengan orang. So saya rasa eBay ni antara yang sesuai dengan saya lah. Dalam tu pun bila Dr. Zul tanya siapa yang pernah buat eBay, tak ada ramai bang, dalam 4-5 orang juga. Itu pun itu pun dah kena suspend kat yang 4-5 orang tu. Jadi saya pun tak tahu lah, saya cuba yang terbaik lah. Saya kalau buat, saya buat betul-betul, saya cuba yang terbaik. Yang suri rumah boleh je sebenarnya nak buat income. Yang memang nak bebas daripada office hour, nak banyak spend time dengan family, so boleh join kelas ni dan tengok sendirilah, boleh belajar. Bagi saya, kalau tengok macam silver tadi, tengok cara ni, tak adalah nak kata berat tu, tak juga. Sebab dia punya point, dia cakap direct, nak apa, sediakan apa yang barang yang perlu. Satu, tak payah buat konten, you just monitor the system saja kan, do effort ke situ je kan. Macam lagipun mungkin I dah biasa kerja, kita dah monitor dekat sistem tu, jadi saya rasa macam I boleh buat lah. Saya rasa macam Ibin I boleh buat lah. Pilih Dr. Zul ni sebab saya nampak dia ajar cara mudah faham dan cepat kita nak grow lah. Dia shortcut lah sebenarnya daripada kita buat sendiri. Dia dah buat salah dulu. Dia dah buat salah dulu. So kita belajar daripada ambil dia. yang betul je. Betul.